Assalamualaikum, boleh saya bercakap dengan Cik Fatih? Ya, saya Fatin. Boleh saya tahu siapa dalam talian? Saya Nuna Safak Kila dari syarikat Peti Moi. Saya ingin memaklumkan bahawa tanya kepada Cik kerana anda telah berjaya dalam sesi temuduga untuk jawatan eksekutif pemasaran. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya sangat bersyukur dengan peluang ini. Bilakah temuduga akan diadakan? Baik Cik Fatih, sesi temuduga bersama syarikat kami ini akan dijalankan pada 22 September bermula pada pukul 10 pagi sehingga 1 tengah hari bertempat di ofis Peti Moi. Baiklah, saya akan pastikan saya hadir mengikut waktu yang ditetapkan. Okey, baiklah. Cik perlu membuka email untuk mengesahkan sama ada Cik hadir atau tidak hadir pada hari temuduga tersebut. Sekiranya Cik hadir, Cik perlulah membawa bersama beberapa dokumen yang penting iaitu salinan kad pengenalan, CJ kad akademik, resume terkini serta dokumen sokongan lain dan Cik perlu memakai pakaian formal. Ya, saya sahkan akan hadir pada temuduga ini. Baik, terima kasih Cik Fatih. Kami menikmati kehadiran anda. Selamat maju jaya. Assalamualaikum, boleh saya cakap dengan Cik Alia? Ya, saya Alia bercakap. Boleh saya tahu siapa di talian? Saya Nuna Safak Kila dari syarikat Peti Moi. Saya ingin memaklumkan bahawa tanya kepada Cik kerana anda telah berjaya dalam sesi temuduga untuk jawatan eksekutif pemasaran. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur dengan peluang ini. Bilakah temuduga akan diadakan? Baik Cik Alia, sesi temuduga bersama syarikat kami ini akan dijalankan pada 22 September bermula pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari di tempat ofis Peti Moi. Cik Alia perlu membuka email untuk mengesahkan sama ada hadir atau tidak hadir pada hari temuduga tersebut. Sekiranya Cik hadir, Cik perlulah membawa bersama beberapa dokumen yang penting iaitu salinan kad pengenalan, CJ akademik, resume terkini serta dokumen sokongan lain dan Cik perlu memakai pakaian formal. Ya, saya sahkan akan hadir pada temuduga ini. Terima kasih Cik Alia. Kami menanti kehadiran anda. Selamat maju jaya. Sama-sama. Dan selamat datang kepada semua. Saya Monisha dari syarikat Peti Moi. Tujuan saya di sini adalah untuk memberikan taklimat ringkas tentang proses temuduga ini. Anda semua berada di sini untuk temuduga bagi jawatan eksekutif pemasaran di mana terdapat 6 orang calon kekosongan. Panel temuduga anda terdiri daripada Nur Nabiha Sahba binti Rosalzi dan wakil semua manusia. Sesi ini adalah untuk kami menilai pengalaman dan kemahiran anda. Setiap sesi akan berlangsung selama 20 minit hingga 30 minit. Jika tiada sebarang soalan, kita akan mula sesi temuduga sekarang. Terima kasih dan selamat berjaya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya ingin memaklumkan bahawa sesi temuduga bagi jawatan eksekutif pemasaran akan dimulakan sebentar lagi. Okey. Segala persiapan telah pun dilaksanakan, termasuk penyusunan dokumen calon, sistem pemakahan serta tempat duduk panel. Okey, baik. Sehubungan itu, dengan sukacitanya saya berjumpa Puan panel penemuduga untuk beredar masuk ke bilik temuduga dan mengambil tempat yang telah ditetapkan. Okey. Pihak urus setia akan sentiasa berada di sini untuk membantu sepanjang sesi berlangsung. Sekiranya ada sebarang keperluan tambahan, dengan ini dipersilakan Puan untuk masuk ke bilik temuduga. Terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Waalaikumsalam, ya, dipersilakan masuk. Boleh saya duduk?
Ya, silakan duduk. Baiklah, untuk permulaan, boleh Cik Fatin memperkenalkan diri? Nama saya Nur Fatin Nabila binti Hamdan. Berumur 21 tahun, berstatus bujang dan saya menetap di Kuala Lumpur. Baik, seterusnya boleh terangkan latar belakang pendidikan anda? Saya merupakan graduan dari Masa University, mengambil jurusan Diploma Eksekutif Pemasaran dan menamatkan pengajian pada tahun 2015. Semasa pengajian, saya menyiapkan projek tahun akhir bertajuk kajian pasaran serta aktif dan aktiviti kurikulum seperti kelab pemasaran. Wow, sangat menarik. Seterusnya boleh Cik Fatin kongsikan pengalaman kerja jika ada? Saya pernah bekerja di Driver Mac Auto Sdn Bhd sebagai pemasaran. Tanggungjawab saya termasuklah tugas contoh mengurus pemasaran digital, menyediakan laporan jualan serta mengendalikan pelanggan. Pengalaman ini banyak membantu saya membina kemahiran komunikasi dan pengurusan masa. Baik, terima kasih Cik Fatin. Itu sahaja soalan daripada saya untuk sesi Temu Duga kali ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Puan Miha di atas peluang yang diberikan. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Ya, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Boleh saya duduk? Ya, silakan duduk. Baiklah, untuk permulaan, boleh Cik perkenalkan diri? Nama saya Nur Anda Adrana. Saya berumur 27 tahun. Okey. Saya berstatus bujang dan saya menetap di Kelang. Okey. Baik, terima kasih Cik Alia. Seterusnya, boleh Cik Alia terangkan latar belakang pendidikan Cik Alia? Saya merupakan graduan dari Masa University. Okey. Saya mengambil jurusan sebagai Diploma Eksekutif Pemasaran dan menamatkan pengajian pada tahun 2015. Semasa pengajian, saya menyiapkan projek tahun akhir bertajuk kajian pasaran serta aktif dalam aktiviti kurikulum seperti kelab pemasaran. Oh, menarik. Seterusnya, boleh kongsikan pengalaman bekerja jika ada? Boleh? Saya pernah bekerja di Drive Mac Auto Sdn Bhd sebagai pemasaran. Tanggungjawab saya termasuklah mengurus pemasaran digital, menyediakan laporan jualan serta mengendalikan pelanggan. Pengalaman ini banyak membantu saya membina kemahiran komunikasi dan pengurusan masa. Bagus. Jadi Cik Alia boleh terangkan mengapa Cik Alia berminat dengan jawatan ini? Saya memilih jawatan ini kerana saya yakin ia sepadan dengan minat dan latar belakang saya dalam bidang pemasaran. Selain itu, saya ingin mengembangkan kemahiran serta menyumbangkan idea baru untuk membantu syarikat mencapai matlamatnya. Saya juga tertarik dengan visi dan budaya kerja syarikat ini. Saya percaya boleh memberikan pengalaman berharga untuk mengembangkan kerjaya saya. Baiklah, sesi Temuga berakhir di sini. Jika anda terpilih, pihak kami akan menghantar email kepada Cik Alia. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Puan Miha atas peluang yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum, boleh saya bercakap dengan Cik Fatin? Ya, saya bercakap. Okey, baiklah. Saya Nina Safa Akilah dari syarikat Pertimoy. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Cik Fatin. Anda telah berjaya dalam sesi Temu Duga. Kami dengan suka-citanya ingin menawarkan jawatan eksekutif pemasaran ini di syarikat kami. Wah, Alhamdulillah. Terima kasih saya riba dengan berita ini. Sama-sama. Kami percaya pengalaman dan kepakaran anda sangat sesuai dalam pelaksanaan ini. Untuk maklumat tarikh mula yang dicadangkan untuk mula kerja adalah pada 30 September 2025 ini. Baiklah, apakah langkah seterusnya? Kami akan menghantarkan tawaran resume melalui email anda sebentar lagi. Anda boleh simak maklumat keputusan anda selewat-lewatnya pada 26 September 2025 ini. Jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi saya di nombor ini atau email nurakilah1206@gmail.com. Baiklah, saya akan simak dan memaklumkan keputusan saya secepat yang mungkin. Kami harap dapat bekerjasama dengan anda. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.